Hai semua dan selamat datang. Dalam perkongsian kali ini, kita akan bongkar sama-sama macam mana nak power upkan lagi DaVinci Resolve korang. Dan yang paling best, semuanya percuma. Soalan ni, inilah punca utama kenapa kita berkumpul hari ni kan? Kalau jawapan korang ya, mestilah nak. Memang betul lah tempat korang lepak ni. Jom kita tengok tools yang bukan setakat jimatkan masa, tapi boleh buat video korang nampak lagi gempak. Okey, jom kita mulakan. Bahagian pertama ni, kita akan tengok tools asas yang memang akan bagi impak paling besar kat cara korang edit. Percayalah, lepas habis je tengok ni, korang mesti tak sabar nak download terus. Betul, mata korang tak tipu. 150 lebih. Pack pertama yang kita nak usah ni, nama dia Video Editor Studio Free Starter Pack. Bayangkan, korang dapat lebih 150 asset individually. Untuk satu pack percuma, ni memang gila banyak. Dan pack ni memang serba boleh gila. Ada macam-macam, dari background grading yang bergerak-gerak, efek machine type yang klasik tu, sampailah ke elemen infografik dan animasi untuk media sosial. Serius, dengan pack ni satu je pun dah cukup untuk buat kualiti video korang melonjak naik. Okey, seterusnya, kita sentuh sikit pasal benda yang paling makan masa dalam editing video, buat subtitle. Alamak, siapa je yang suka buat benda ni manual kan? Type satu-satu memang renyah dan bosan gila. Tapi, zaman dah berubah kawan-kawan. Nah, inilah hero kita, Magic Subtitle. Plugin ni hasil kerja Mr. Alex Tech. Dia guna kuasa AI yang memang dah ada dalam DaVinci Resolve tu untuk dengar audio korang. Dan, zap, terus hasilkan subtitle secara automatik. Bukan setakat tepat, tapi korang boleh pilih macam-macam gaya animasi. Biar subtitle tu nampak pop sikit. Okey, jom kita naik level sikit. Cuba bayangkan kalau korang boleh buat animasi yang nampak pro, yang kompleks tapi tak payah pening kepala pasal keyframe. Kalau korang macam tu, bahagian ni memang khas untuk korang. Nampak tak beza dekat sini? Jauh gila. Sebelah kiri tu cara lama, lecehnya. Nak kena set keyframe mula, keyframe akhir, lepas tu nak kena adjust curve lagi. Sebelah kanan pula, dengan Magic Zoom, korang cuma drag and drop je efek tu. Lepas tu main-main sikit dengan slider. Nak tambah motion blur, nak bagi ada gegar sikit, satu klik je, settle. Dan cerita dia tak habis kat situ je. Ada adik-beradik dia. Nama dia Magic Animate. Yang ni lagi best. Korang boleh buat klip video korang tu melibas masuk skrin, berpusing atau hilang macam tu je. Dan part paling best, korang boleh gabung-gabungkan semua animasi ni, lepas tu save sebagai preset sendiri. Lepas ni kerja jadi laju gila. Semua editor, tak kira pro atau baru, mesti pernah hadap masalah-masalah spesifik kan? Kadang-kadang pasal audio, kadang-kadang pasal tracking, kadang-kadang pasal nak dapatkan look tertentu. Nah, dalam bahagian ni, kita akan tengok plug-in percuma yang dicipta khas untuk jadi penyelamat kita. Ni masalah biasa sangat. Korang dah jumpa sound effect, pintu tutup yang perfect, tapi bunyi dia macam bersih sangat, macam rakam dalam studio. Padahal video korang tu scene dalam gua yang bergema. Macam mana nak buat bunyi tu ngam dengan suasana? Memperkenalkan Playseat dari Soundly. Ini memang tool yang power gila. Senang je, korang cuma klik-klik bagi tahu dia apa sumber bunyi korang dan korang nak letak bunyi tu kat mana. Dalam kereta ke, dalam dewan besar ke, dia akan secara automatik tambah gema dan setting yang betul supaya bunyi tu jadi betul-betul realistik. Ajaib. Okey, cabaran seterusnya. Motion tracking. Siapa pernah cuba nak lekatkan gambar atau logo kat objek yang tengah bergerak? Selalunya benda ni kena buat kat page Fusion dalam Resolve kan? Dan kita tahu, Fusion tu boleh jadi agak menakutkan untuk sesetengah orang. Tapi, apa kata kalau korang boleh buat benda ni direct kat page edit je? Dengan plugin percuma dari Patrick Sterling ni, benda yang nampak rumit tu jadi kacang je. Tengok ni, 4 langkah je. Letak efek, pilih objek nak track, tekan butang track forward, lepas tu pilih gambar korang. Siap! Gambar korang terus melekat elok je kat objek tu. Perfect! Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling syok. Kita nak pecahkan rahsia di sebalik beberapa visual effects atau VFX yang nampak macam mustahil nak buat tu. Saya akan tunjukkan kat korang yang logik di sebalik semua ni sebenarnya tak adalah serumit yang disangka. Efek pertama, yang ni korang mesti selalu nampak dalam video muzik atau iklan-iklan yang laju tu. Efek conteng-conteng beranimasi yang macam dilukis atas subjek yang tengah bergerak.
Jadi macam mana nak buat? Kunci dia kat sini ialah Planner Tracker. Apa beza dia dengan tracker biasa? Dia bukan setakat ikut pergerakan tapi dia faham perspektif. Maksudnya bila subjek korang pusing, contengan tu pun akan ikut pusing sekali. Nampak realistik kan? Lepas tu tinggal sambungkan animasi dan tambah sikit glow untuk bagi lagi cun. Seterusnya, satu lagi efek yang nampak macam mustahil. Pernah tengok tak efek bangunan yang tiba-tiba pecah, terapung-apung, lepas tu cantum balik? Macam mana agaknya diorang buat ya? Rahsia dia, mula-mula sekali, korang kena cipta clean plate. Maksudnya satu version background yang tak ada bangunan tu langsung. Lepas tu, korang potong bangunan tu jadi kepingan-kepingan macam puzzle. Nak nampak macam 3D? Senang je, letak sikit gradient kat tepi setiap kepingan tu. Terus nampak ada kedalaman. Akhir sekali, tinggal animatekan setiap kepingan tu satu persatu. Dan efek terakhir kita, freeze frame trail. Yang ni memang perfect untuk video sukan, tarian atau apa-apa je lah yang ada aksi. Dia macam cipta satu jejak beku subjek korang masa diorang tengah bergerak. Konsep dia senang je, semua pasal layering. Mula-mula, korang potong subjek keluar dari background. Lepas tu, pada momen-momen penting, korang copy-paste subjek tu sebagai gambar beku dekat layer bawah. Ulang proses ni beberapa kali, tambah sikit efek echo atau jejak gerakan, dan boom, korang dapatlah efek dinamik yang sangat cool ni. Banyak juga kita dah cover kan? Dari tools yang jimatkan masa, sampailah ke cara buat VFX yang nampak rumit. Jadi, sekarang ni apa langkah seterusnya? Dan inilah poin paling penting yang saya nak korang ingat. DaVinci Resolve tu sendiri memang dah power. Tapi bila korang mula explore community dan para developer yang buat semua plugin hebat ni, tak kisahlah percuma atau berbayar, masa itulah korang akan betul-betul buka potensi sebenar software ni. Jadi, saya tinggalkan korang dengan soalan ni. Tools dah ada depan mata. Korang pun dah tahu apa yang boleh dibuat. Sekarang, apa yang korang akan cipta? Pergi download, cuba main-main, bereksperimen dan hasilkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih sebab luangkan masa.